Okay guys, hari Ahad 18 Januari rasanya. Pukul 4 pagi kita berada di Putrajaya untuk larian Twin City Marathon 2026. Aku masuk 21 km saja. Alright, jom saksikan video ini. Yeah. Qualified medic runners. Okay, so if you need any help, they are there. And Jibek pun bangun pagi lari, weh. please run inside the cone, yeah. Please run inside the cone. Belon purple yang kata adalah medic runner menuju ke Masjid Putra. Water station yang pertama, KM ketiga saya. Minum sikit lah. Kita follow ni member aku tu, dia nak pergi Tokyo Marathon Haji Imad. Kita follow plan dia, maintain pace 7.5 ke 8. Hari ni aku masih pakai jam Coros Nomad sebelah kiri. Alright. And then sebelah kanan kita pakai Misfit Balance 2. Oh, nampaknya ramai dah cedera sikit di KM ke 5. Minta spray. Let's go. Terowong Racing 11. Water station di camp 5.5. Air mineral. Weh, ada 16. 16. Selesai. Okey, kita event nama Twin City. So dekat kawasan gelap ni adalah laluan ke Garden Residence dekat Cyberjaya. Apa? Gelap mat. Tapi yang bagusnya adalah dulu jalan ni teruk, tapi sekarang dah cantik lah. Bagus lah. Kalau tidak orang tersadung ni. Okey lah, dia letak lampu, tapi kecil sangat lah. Itu besar lagi lampu dia. Tu Garden Residence. So bukit tepi Garden Residence ni memang aku dah tahu lah bukit lah, sebab selalu juga lalu jalan ni daripada Putrajaya nak pergi Cyberjaya. Main basikal pun lalu jalan ni. So bukit ni aku jalan je lah. Let's go. KM yang ke-8 di water station. Kencing jap. Lepas tu kita ambil gel yang pertama, Amino Vital. Aku dah suka dah Amino Vital ni sekarang. Nice, pacer sedap, apple. Okey, sekarang kita di kilometer 8. Kita sudah masuk Cyberjaya. Yeah, depan tu jambatan ni, highway tu. Lepas tu depan tu Cyberjaya lah. Lepas tu tembus, tak pasti lah Lim Kok Wing ke Petronas ke, tak ingat lah. Let's go. Station MRT Cyberjaya City Center Lim Kok Wing. Cyber kalau masuk memang jalan bukit weh. So ramai dah berjalan, termasuklah aku. Sempoi. Sekarang 9.2 km. Hari tinggi lah. Kena kurangkan sikit. 9.2. Okey. Beza sikit Misfit sebab aku set kat Coros tu auto pause. Yang ni tak ada pause. Okey. Pisang ada. So Boom 100 plus. Boom plus punya isotonic. Station yang keberapa tak ingat, tapi
water station pertama di Cyber. Menuju ke Cyberjaya depan. Okey, ni Sempang 4 Cyberjaya. Tu MDEC. Terus kita pergi ke Tesla. Belok kanan kita pergi MMU Tamarin dengan apa tu? D-Pulse Mall. Kita dari belakang kepada Putrajaya. So ni akan masuk Syahburi Cyberjaya. Aku rasa lalu sekolah Sri Puteri asalnya. Untuk patah balik ke PICC ataupun Putrajaya lah. Betul-betul tutup Cyberjaya ni sebab ni Sempang 4 utama ni. Cendol untuk geng power 2 km sajalah. Tak pastilah half marathon ada tak cendol. Mantap. Sekarang kita menuju di on the way ke Tasik Cyberjaya yang besar tu, seperti sekolah Sri Puteri. Let's go. Surau di kilometer 13. Boleh lah, lepas ajak semayang. Dah masuk dah pun? Ada toilet dengan water station. Gel yang kedua di kilometer 14. Depan tu sekolah Sri Puteri Cyberjaya. Benda vital. Kali ni apa ni, water station okey. Medic pun okey. Medic bawa spray banyak. Mungkin sebab dapat sponsor daripada Repairil tu. Tapi itulah, tong sampah tak banyak. So lepas ni dia orang penat lah untuk kemas. KM 15 ada surau lagi, surau perempuan. Tempat ambil wuduk okey. Cuma tempat wuduk perempuan tak tutup. Toilet ada dan ada 2 kemah untuk surau lelaki. Nice. Dan kita dah di highway menuju ke Putrajaya balik. So tapi bagusnya dia dah letak kon lah. Selamat. Surau Mobile di kilometer 17. Yang ni besar sikit lah. Dalam rasanya tu wanita. Okay, nice. Persembahan. Apa persembahan dalam gelap ni? Ya, ada makanan. Putu mayam. Peneram. PICC. Tadi aku follow berada depan purple ni. Kejap. Dia senam mat. Penat aku. So kita akan lalu jambatan. Okay, biasa jambatan kita jalan je lah. Memang kena terlalu buat heat training lah. Oh, ada matahari. .7.30 pagi, kilometer ke 20. So larian lebih kurang sama jugalah. Jam Coros ni dia bukan mati, dia bateri dah low. Aku lupa cas. Stop dekat 14 km, 15 km macam tu kot. Nasib baik ada satu lagi jam Misfit Balance 2. Itu aku baru cas 2-3 hari lepas. Kenapa boleh lupa cas jam? Sebab dua-dua ni bateri lah 2 minggu. So memang jarang lah cas. Tu yang kadang lupa tu. Last 1 km masih bertahan. Yang ni dia tinggal bateri 2% lagi. Tapi hidup lagi lah. Nice. Dah nampak matahari. Actually bagus juga start pukul 4. Sebab sejuk. Tapi nak rekod video memang gelap lah. Penyokong-penyokong semua setia menanti siap ada camping ni. Nice. Air sejuk. Oh ni, towel. Towel. Cantik. Baju kat mana? Baju kat mana? Dalam ah? Okey, dalam. Terima kasih.
Finisher kat dalam. Baik, sorry. LL. Terima kasih. Kita juga ada breakfast guys. Bihun. Rasa bihun Singapura lah sebab dia macam black pepper sikit. Nice jugalah. Sarapan. Kiri kanan dia suasana masih meriah. So, Misfit 21.5 km pace 9 santai 3 jam 19 minit termasuk solat subuh tadi. So, bila scroll ke bawah kita ada data lain lah. Kita juga ada heart rate zone, maximum anaerobic, average heart rate semua, result, heart rate dalam bentuk graf, power berapa, real time performance, so negatif 3.7%. Yelah, memang tak training kan. And then pace punya graf lah. Okay guys, itulah saja vlog pada kali ini untuk Twin City Marathon 21 km. Alhamdulillah semuanya selesai dengan selamat. Untuk diri aku personally, timing memang sama juga sebab yelah tak berapa training sangat. Tapi Alhamdulillah hari ni okey semua, tak ada cramp, kaki sakit-sakit sikit je, jantung semua okey, cuaca memang best. Yelah sebab start pukul 4 pagi memang best. Overall okey lah. Cuma itulah route tu memang banyak bukit lah dekat cyber terutamanya. Macam biasa kena training lagi. So plan aku adalah untuk teruskan training, base training lah mostly, easy run je sampailah sebelum puasa. Sebab puasa memang biasanya aku memang tak lari. Mungkin masa bulan puasa kita akan buat strength training lah. Okay, so untuk water session semua okey, air semua okey, route okey. Cumanya untuk HM tak ada cendol. Cendol air ni pada dekat FM saja. Tapi dia ada makanan lah. Ada putu mayam, peneram dengan satu lagi macam pancake. Dari segi medal bagi aku okey. Biasa je lah design dia kan. Cuma dia ada function apa? Ada function yang ni lah. Yang ni aku tak tahu dia function apa. Ni lah, dia 21 km. Kalau yang 10 km dapat yang 10 km. Ni function apa aku tak pasti. Belakang medal boleh engrave lah. Okay. Lepas tu dapat towel. Towel okey. Design memang cantik lah. Okay, ni towel dia. Okay, design dia okey. Towel kecil saja, towel muka lah. Baju finisher bagi aku cantik. Baju yang apa event ni biasa je. So ni belakang dia finisher 21 km, ada map apa semua. So purple, putih dengan gradient. Ini depan dia. Bagi aku okey. Aku suka finisher line yang ada gradient bukan plain. Cukup-cukup lah buat finisher t-shirt plain colour. Tak ada apa nak complain, semua okey. Finishing pujian diberikan untuk ambil medal dah digantung. Lepas tu dapat air pun dah tersusun, air sejuk lagi kan. Lepas tu dapat air protein yang percuma tu. And then dapat breakfast bihun lagi. Bagus lah. Cumanya untuk ambil baju tu dia kat tempat lain. Sebenarnya ruang untuk ambil baju tu okey je sebab dia aircon kan. Tapi dah cram semua, ramai-ramai masuk tu, dah tak tahu line mana lah. Tapi masa nak ambil baju pun cepat juga. So overall untuk race day bagi aku okey. Memang terbaik Twin City. Dah lama tak masuk Twin City, so memang okey. Cuma yang hari respect correction tu dah ada sedikit masalah masa pre-check tu lah. Lain-lain semua okey. So boleh masukkan Twin City ni sebagai event korang lah. Okay. Cuma aku jarang masuk sebab dia awal Januari. So biasa aku off season kan. So Januari memang tak training lah, ke laut lah. Okay guys, itulah saja untuk video kali ni. Macam biasa barang-barang yang aku guna, Coros Nomad, Amazing Balance 2. Lepas tu aku punya bone correction Pangu Running, kasut Skechers Aero Spark. Semua aku letakkan link di bawah video description. Alright, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.